Mana dapat nama ambil gurkha? Nama yang saya dapat ambil gurkha tu sewaktu saya berlatih jadi askar Melayu Raja di Production tahun 52. 40 orang rekrut yang berlatih kawat. Berlatih saya buat salah. Jadi sarjan tu kunci. Jadi masing-masing semua angkat tangan. Dia tak tahu nama sampai kat saya. Kau cerita yang macam gurkha tu. Bila dia sebut aja tu, sampai budak-budak yang ada 39 orang tu dah tak panggil nama saya ambil lagi. Dia terus panggil saya gurkha. Nama betul saya Abdul Hamid bin Abdul Rahman. Umur saya 84 tahun. Asal daripada Selangor lah. Saya lahir di Segambut, Kuala Lumpur. Masuk TV tu sebab saya menang bintang radio. Pelawak bintang radio tahun 65. Filem pertama saya Panglima Badu. Arahan Allahyarham Husin Abbas Ali. Tapi yang terakhir saya rasa filem Zombie Kampung Pisang. Masa saya buat filem Sikit Punya Gila lah. Yang saya perlu gigikan. Gigi kuning, tak pernah gosok apa. Mana bro gigi? Ini aku punya. Ini Dharma punya. Dia ada rasanya. Barulah bercahaya gigi. Makan bertahun-tahun tak pernah gosok. Ngapa? Apa ni pasal tiket nombor ekor. Itulah yang saya tak boleh lupa tu kan. Assalamualaikum, saya ambil gurkha. Bye bye.